Jom kita unbox Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Panjang nama dia. Ada dua tab dekat belakang ni. Satu dan dua. Yang ni kita ada warna biru, 12GB RAM dan 256GB storage. So ni dia punya tablet dia. Memang besar tau, sebab yang FE Plus ni dia 13.1 inci. Jeng jeng jeng. Wow. Ush, dia punya warna biru dia memang betul-betul nampak elegan. Dia macam metallic macam tu. Nampak macam dia punya stylus, dia punya pen, dan ada manual. Dia punya pen ni agak ringan juga. Aku first time pegang pen daripada Samsung. Dekat kotak ni dia ada SIM ejector. Kita buka kotak ni, akan dapat USB Type-C to Type-C, dan ada buku manual beserta warranty card. So tu je, tak ada apa dah dalam kotak. Dia punya kotak pun memang nipis weh. Akan tetapi kita ada satu lagi kotak. Yang ni kotak keyboard berserta cover daripada brand IT Fit. Yang ni dia tulis Design for Samsung Galaxy Tab book cover 13.1 inch. So macam ni rupa keyboard dia. Ni kat bahagian depan. Lepas tu dia punya keyboard bahagian dalam macam ni. Siap ada touchpad. Kalau pasang dekat tablet ni, dia jadi rupa macam ni. Ini bila tertutup, dia ada tempat letak stylus kat situ. So senang lah nak simpan. Yang bestnya dekat bahagian belakang case ni, kita boleh lipat macam tu tau, untuk kita dirikan tablet tu macam ni. So kita nak try on dulu tablet ni, tengok macam mana rupa dalam dia. Alright, dah habis setup dah. So jom kita tengok. Cuba tengok dia punya skrin ni. Memang betul-betul besar dan terang tau. Lepas tu dia punya bezel pun agak minimal. Nanti aku akan review tablet ni, tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan follow dulu, ok?